Kenapa nak susah-susah buat tabung pendidikan untuk anak-anak? PTPTN kan dah ada. Atau suruh sahaja anak untuk belajar rajin-rajin supaya mereka boleh dapat beasiswa. Mudah kan? Takkanlah kita nak harap macam tu sahaja. Memang betul tuan-puan. PTPTN dah banyak bantu dah pelajar sejak daripada tahun 1997. Tapi tuan-puan jangan lupa, PTPTN itu adalah hutang. Habis sahaja belajar, terus mula hidup dengan beban. Ramai gaduhan hari ini sedar, sepatutnya daripada awal lagi, ibu bapa dah sediakan tabung pendidikan anak-anak. Ini bukannya soal manja ataupun tidak. Ini adalah soal tanggungjawab. Kita boleh bantu anak-anak untuk mereka mulakan hidup tanpa hutang. Dan cara yang paling selamat adalah simpan dalam bentuk emas. Kerana duit tidak bocor, galis inflasi, nilainya tahan lama sampai 10 ke 20 tahun. Public Gold menyediakan akaun khas untuk anak-anak bawah daripada 18 tahun. Mudah dan boleh mula pada bila-bila masa sahaja. Buat tabungan ini bukannya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Kalau kita dah tiada nanti, simpanan inilah yang akan menjadi pelindung buat anak-anak. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.